Apa yang tengah berlaku dekat Ladakh, India sampai 4 orang mati dalam protes yang dilakukan dekat sana? Mari sini saya ceritakan. Di Ladakh, India, diorang memang melakukan protes untuk demand more rights dan juga political structure. Tapi hunger strike yang diinitiate oleh Sonam Wangchuk ni telah bertukar menjadi ganas selepas 2 orang protester yang berumur 60 dan 70 tahun collapse. Rakyat-rakyat dekat sana ataupun orang muda dekat sana melihat ini merupakan breaking points dan diorang mula merusuh dan attack banyak bangunan kerajaan dekat sana. Protester membakar BJP Regional punya ofis, memusnahkan bangunan kerajaan, membaling batu dengan penuh kemarahan di atas apa yang mereka lihat sebagai broken promise. Polis membalas dengan menggunakan gas pemedih mata, baton charges dan kemudiannya mereka open fire yang dikatakan untuk mempertahankan diri. Selain itu, authorities juga dah kenakan curfew dan tidak membenarkan orang berkumpul lebih daripada 5 orang. Protester mahu Ladakh dijadikan sebagai sebuah negeri dan bukannya union territory, dan diorang juga nak request untuk mendapatkan constitutional rights di bawah 6th Schedule of Indian Constitution. 6th Schedule of Indian Constitution ini menjaga populasi penduduk asal, memberikan mereka self-governing punya area serta memprotect diorang punya land dan ecological system. Selain itu, diorang juga minta better rights for employment dan juga hak serta pelindungan untuk cultural, ecological dan juga alam sekitar. To put in context, pada tahun 2019, Jammu and Kashmir telah di-revoke diorang punya special status iaitu di bawah artikel 370 dan Ladakh dijadikan sebagai union territory. Semenjak itu, diorang punya local authorities cuba untuk mendapatkan lebih kuasa autonomi dan juga lebih protection.